Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Yuslina akan berkongsi tentang bab 1 rangsangan dan gerak balas sistem saraf manusia. Okey. Pernah tak para pelajar tersentuh benda objek yang panas? Apa kita akan buat? Kita akan tarik tangan dengan pantas. Okey. Itulah yang dinamakan tindakan luar kawal, yang mana tindakan yang berlaku serta-merta tanpa disedari dan tanpa kita perlu fikirkan, yang mana ia berlaku secara automatik. Okey. Jadi tindakan luar kawal ini terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu melibatkan medula oblongata dan juga saraf tunjang. Okey, mari kita lihat contoh-contoh tindakan luar kawal yang melibatkan medula oblongata. Okey, contoh yang pertama adalah denyutan jantung kita. Okey, jantung kita berdenyut, adakah kita boleh kawal? Ada kita boleh beri arahan kepada dia? Tak boleh. Jadi denyutan jantung adalah tindakan luar kawalan. Yang kedua adalah proses peristalsis, yang mana proses pergerakan makanan dalam usus kita. Adakah kita boleh kawal? Tidak boleh kawal. Jadi ia adalah tergolong dalam tindakan luar kawal. Okey, contoh yang ketiga adalah pernafasan. Walaupun kita masih tidur, kita masih bernafas. Jadi itu adalah tindakan luar kawal. Okey, seterusnya, apabila kita terlihat makanan yang menyelerakan, apa jadi kepada air liur kita? Bertambah banyak. Jadi adakah itu kita boleh kawal sendiri? Tak boleh. Jadi rembesan air liur juga merupakan tindakan luar kawal yang melibatkan medula oblongata. Okey. Seterusnya kita lihat tadi cikgu ada sebut tindakan luar kawal terbagi pada dua, iaitu medula oblongata dan juga saraf tunjang. Okey. Saraf tunjang, situasi yang melibatkan saraf tunjang dekat gambar raja kita ada 3 situasi. Yang cikgu sebut tadi adalah cikgu dah bagi contoh tadi, menarik tangan apabila tersentuh benda panas. Sempat tak kita berfikir? Tak sempat. Jadi tangan kita akan terus menjauhi benda yang panas. Okey, situasi yang kedua, apa akan jadi kalau kita terpijak benda yang tajam seperti kaca ataupun paku? Kita akan angkat kaki kita dengan cepat dan pantas. Okey, begitu juga apa jadi bila kita tersedut habuk ataupun bahan pencemaran, kita akan bersin secara automatik untuk keluarkan habuk yang masuk ke dalam hidung kita. Okey. Jadi, bagaimana tindakan luar kawal ni berlaku dengan pantas? Okey, tanpa perlu berfikir. Okey, cikgu terangkan kat sini, apabila tangan kita disentuh dan efektor merasa ada haba dikesan, impas akan dihantar ke saraf tunjang. Jadi apabila saraf impas sampai ke saraf tunjang akan bertindak balas menghantar semula impas ke otot kita yang dipanggil sebagai efektor. Apa jadi kepada otot kita? Tangan akan ditarik dengan serta-merta. Jadi dekat sini kita nampak, sempat berfikir tak? Otak kita sempat beri arahan tak? Tak sempat. Jadi dekat sini berlaku je dengan serta-merta dan secara automatik. Okey. Okey, sekarang cikgu nak uji minda balik. Okey. Tadi cikgu ada bagi tentang definisi maksud tindakan luar kawal. Masihkah anak murid ingat lagi apa maksud tindakan luar kawal? Ingat balik contoh yang cikgu bagi tadi, terpegang ceret panas ataupun setrika panas, apa jadi? Iaitu tindakan serta-merta tanpa disedari ataupun difikirkan, yang mana berlaku secara automatik. Okey, soalan kedua cikgu nak bagi tahu. Okey, cikgu nak tanya, apakah berikan 4 contoh tindakan luar kawal yang melibatkan medula oblongata. Ada 2 kan yang tindakan luar kawal ni, medula oblongata dan juga saraf tunjang. Okey, sekarang ni kita lihat apa contoh medula oblongata. Okey, ada 4. Okey, cuba fikirkan. Apa contoh tersebut? Okey, 4 contoh tersebut adalah denyutan jantung, pernafasan, peristalsis dan juga rembesan air liur. Okey, kita teruskan soalan yang ketiga. Okey, senaraikan 3 situasi tindakan luar kawal yang melibatkan saraf tunjang. Okey, saraf tunjang tadi cikgu ada sebut berapa? Ada 3 contoh. Okey, cuba fikirkan apa dia. Yang pertama adalah menarik tangan apabila tersentuh objek yang panas. Yang kedua, menarik kaki ataupun angkat kaki apabila kita terkena benda yang tajam. Dan yang ketiga, kita akan bersin apabila habuk masuk ke dalam hidung kita. Okey? Jadi cikgu harap para pelajar boleh ingat apa yang cikgu terangkan. Okey?
dan tindakan luar kawal ini sebenarnya untuk memudahkan kehidupan harian kita. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di lain episod. Okey, bye. Assalamualaikum.